Kalau dekat Bali kan guys, ada satu sambal namanya sambal mata. Dia ada macam-macam jenis variasi. Hari ni jom kita recreate tapi variasi yang saya rasa ngam lah untuk korang cuba dekat rumah. Makan pula dengan ikan bawal goreng garing macam ni, memang kena guys makan dengan nasi putih. Dengan rasa yang masam, manis, pedas, lepas tu fresh, and then rasa crunchy daripada isi ikan bawal tu. Memang korang patut cubalah, serius. First korang kena hiris dulu halus-halus. Bawang merah kecil, bawang putih, cili padi, kemudian ada serai, ambil yang bahagian lembut. Lepas tu dia tak ada bunga kantan, aku letak juga bunga kantan dengan daun limau purut, hiris halus-halus. Ini korang gabungkan semua ke dalam mangkuk. Bunga kantan ni memang bagi penyedap lah. Ini letak daun limau purut. Kemudian korang boleh letak ni belacan yang telah dibakar, season dengan garam, gula, dengan perasa, sebut perasa, gaul sebati, dengan tangan lagi ngam guys. Lepas tu korang panaskan minyak kelapa tau, and then bila panas korang tuang ke dalam mangkuk, letak lime zest dan juga jus limau nipis. Nak lagi sedap korang tabur sedikit bawang goreng, kacau sebati, dah siap untuk dihidangkan. Untuk ikan pula simple je guys, korang potong lah macam mana ikut gaya korang. Ni nak macam fancy sikit lah kan, kasih can lah. Lepas tu season dengan garam, serbuk kunyit dan juga sedikit tepung jagung. Bagi masuk ke semua perapan ke dalam isi ikan, goreng garing-garing guys. Bila goreng garing memang sedap makan dengan sambal mata. Okey, dah siap macam ni, korang dah boleh hidangkan dah. Simple je kan, simple guys. Selamat mencuba. Bismillah. Menu wajib korang patut cuba dekat rumah.